Hey guys, so di video kali ni jom kita review Boboiboy Blazer daripada Monster Play. So inilah keluaran produk terbaru daripada Monster, iaitu figure Boboiboy Blazer tahap ketiga. So ni bahagian tepi, bahagian belakang apa yang dia boleh buat, gerak-gerakkan, boleh gabung. Bahagian tepi, so dia ada dua jenis mode. So inilah rupa dia. Inilah rupa yang asli. Air dia, dekat logo air dia tak detail. Kalau korang rajin, korang lukislah, buat detailing sikit. So jom kita buka unboxing. So inilah dia, apa yang korang akan dapat bila korang beli Boboiboy Blazer. Okay. So dia ada instruction manual, tak tiga. So inilah guys, Boboiboy Blazer. Wow, look at this guys. Super cool, super awesome. Sudah keluar dah. So inilah dia rupa si Boboiboy Blazer tahap ketiga. Getah ya, untuk plastik. Tapi yang badan dia plastik, ya. Plastik nipis. Okay, tapi tak apa, yang penting ada figure dia. So inilah rupa dia. Kat tangan dia tu korang boleh masukkan slot, okay. Dia baju ni bertemakan, dia ada macam cat terkeluar sikit ni. Aduh, tak perasan saya beli. Okay, saya beli kat Toys R Us. So ni bahagian belakang, ada logo Ice. Tapi yang tepi ni sepatutnya putih, bukannya ungu ataupun biru ni. Ungu pudar ni sama. Salah ni pun salah ni. Macam mana cat? So kaki dia boleh buka sebesar ini, tutup ke depan dan ke belakang. Tapi korang jangan paksa, sebab ball joint dalam tu senang patah. So inilah dia. Dan korang boleh tambah detailing sikit kat dia punya baju ni. So yang kedua is senjata dia, Blitzuka dan Mace. Blitz Mace. Okay. So inilah rupa dia, Blitz Mace. Dia buat daripada getah. Yang ni pun sama. So korang boleh cabut lah. Tembakkan Blitzuka. Boom. Lepas tu dekat sini, kalau korang rajin, korang buatlah detailing macam ni kan. Korang colourkan diamond ke, buat detailing ice sikit. Dia bau macam getah. So ni rupa dia, Blitzuka. Tapi kalau kau nak tukar dia jadi Blitz Mace, Blizzard Mace, kau just cabut dan letakkan di atas ni. So dia Boboiboy sedang. Oi, nak kena let lu. Letak tongkat dia kat sini. So inilah, saya lah penakluk dan ketua Wak Salju. Gitu. Okay. Ataupun kalau nak jadikan dia Blitzuka, cabut ni, pasang ke balik yang asal, and then bam, Blitzuka. Boom. Piu. Gitulah. Dia boleh ke belakang, ke depan, tapi dia tak boleh buat ke atas macam ni. Macam ni kan, tak boleh buat. So ada satu slot ni untuk apa? Untuk korang gabungkan dengan Boboiboy Nova punya senjata. Okay, sekejap lagi kita review. Tapi belum unboxing lagi. Okay. So ini dia Boboiboy Blazer dengan tongkat dia. Dia macam sedang lawan. Jangan dekat, aku tembak nanti. Macam road elektrik. Itu ni dia punya senjata. Okay, there you go, Boboiboy Blazer yang senyum saja. Tapi dia tak serius lah. Dia macam gitu. Okay, so ini kita letak tepi. Balik. Kita masukkan semula. Simpan. Okay, ini kita letak tepi.
Dia pun letak tepi juga. Duduk sini. Dan nombor 2 is Boboiboy Nova, iaitu kembaran Boboiboy Ice, iaitu Blaze Api dan Blaze Api Nova tahap ketiga. Lebih panas daripada sebelum, sebab dia serap banyak kuasa kan. So rambut dia tukar perang. Siapa boleh tengok cerita Boboiboy boleh scan kat sini. So bahagian belakang, bahagian depan. Okay, diam. Terus tepi. So ni rupa dia. Bahagian belakang dia bagi tahu cerita-cerita dia. So then kita unboxing terus. Tak payah tunggu-tunggu. So inilah rupa dia. So ada instruction manual sama macam Blizzard tadi. So inilah Nova Wheel ataupun Nova Cakram disatukan dalam satu senjata. Okay. So cara buka dia senang. Korang just pisahkan bahagian ni. Okay. Pisahkan bahagian lagi satu. Okay. Bahagian nombor 2 dan bahagian nombor 3. Tak boleh dipisahkan. Tu dah terpisah lah. Ada 4 je. 1, 2, 3, 4. Ada 5 bahagian. Okay. So tak pi. Tengok Boboiboy Nova yang sedang marah. Tengok muka dia. Okay. So inilah rupa dia, Boboiboy Nova. Dia berjaket macam ni. Ini tapi dia tak tutup separuh lah. Dia tak tutup habis. Dia just cover belakang. Dia tak macam ni tau. Ini dia cover separuh je. Dia macam Boboiboy Blaze biasa. So inilah rupa dia. Sarung tangan tinju berapi. Ada macam sarung tangan ekstra kat belakang ni. So ni bahagian belakang. Ada logo api lah. Korang boleh buat cop logo api kat tangan korang macam. Tekan. And there you go. Terdapat corak logo api tu. Tapi tak berapa nampak. Okay, so ni rupa dia. Dia boleh buat macam ni. Sama macam Boboiboy Ice tadi. Boleh pusing. Macam ya. Tidak. Apa di atas tu? Apa di bawah ni? Atas bawah. So logo dia just normal logo. Topi dia macam getah lah guys. Tapi baju dia plastik. Kurangkan bahan, naikkan harga. Macam itulah. Okay, so ni dia punya seluar dia. Kalau korang boleh dengar tak, ada 2 bunyi kat sini. Tik, maksudnya plastik. Kalau tu getah lah. Kaki dia korang tak boleh pusing sekati. Macam pusing tak boleh. Pinggang dia pun tak boleh pusing. Dia just buat macam ni. Macam tu. Ke depan, ke belakang. Tapi dia tak boleh tunduk tau. Saya takut patah. So ni dia punya Nova Cakra. Okay, korang just slotkan dia kat sini. Okay, macam ni. Dan slotkan lagi satu macam ni. Sekali tengok macam keris peti dah. So inilah rupa dia. Nova Cakrams. Jangan dekat. Apa dalam cerita Naruto yang Asuma pakai tu lah. Inilah dia. Tapi kalau tengok dekat kotak ni nampak lain. Dia macam full tau. Kau mainkan nampak tak? Full ni dia pegang. Tapi ni dia just separuh saja. Okay. And then kalau korang nak buat Nova Wheel, pasang balik seperti asal. Dia bukan macam ni tau. Dia terbalik. Okay. Dan pasang dia punya ni.
Dan pasang dia punya. And there you go. Nova wheel. Oh, nama apa tu? There guys, Nova wheel. Tapi tengokkan dia punya kaki ni dia tak boleh buat Nova wheel tau. Ataupun dia boleh pegang. Wow, look at this. Look at this guys. Sia. Jam Rasengan. Dia pusing tu. Nampak tak? Ataupun dia boleh jadi Beyblade guys. Beyblade mini. Macam mana tu? Dia ada macam tu nampak tak? Korang gabungkan tu dengan ni. Just cabut yang ni. Jadilah Baraju spinner. Dia jadi macam Beyblade lah. Mini Beyblade lah. Okay. Cabut ni. Pasang kat sini. Wait a minute. There you go. Baraju spinner. Kau boleh main lah. Putar macam tu. Nampak tak? Tapi kau kena main tempat yang elok lah. Okay, so ini extra mode. So kalau korang nak gabungkan dengan Blitzuka, sini saya tunjukkan cara-cara dia. Okay, first ambil senjata Bobo Blizzard, gabungkan dekat Bobo Nova punya senjata. Okay, dia dah bagi tahu dah user manual dia macam tu. Nampak tak? Can you guys see? Ni. First, korang just gabungkan normal punya ni. Apa function yang kecil ni? Tak ada function kot. Dia just gabungan biasa. Gabungkan macam ni. Burung yang selalu gerak kita waktu pagi. Tapi sekarang kan dah petang. Burung tu rosak. Dia salah timing. Kenapa tak muat? Kenapa dia tak muat monster? Can you tell me why? Kita cuba lagi. Tekan balik. Ataupun dia ada pasang sekali dengan yang kecil tu. Kan? Ya ke? Tak boleh. Tak boleh kat. So yang kecil ni tak apa. Okay. Bahaya guys. Sungguh bahaya sekali. Letakkan macam ni pula. Okay. Apa guys, patah lagi. Satu kerja pula kena beli baru. Okay, ni betul dia punya ni. So kita nak masukkan ke slot
asal tu. So satu akan jadi macam ni. Okay, yang satu lagi tu susah sikit nak masukkan. Macam mana korang pasang? Ui. Macam ni lah rupa dia. Blitzuka. Tembakan Nova Salju. Sudah. Dia gabung So sebelah sini tangan Blizzard. Duh. Sebelah sini Blizzard punya tangan. Sebelah sini Nova punya. Tapi dia tak boleh pegang dua-dua. Dia mesti pegang seorang. Macam ni. Tembakkan Nova Blizzard. Itu. Tapi sayang satu je dia boleh pegang. Dia tak boleh pegang dua-dua orang.